ini adalah tips berniaga daripada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf merupakan seorang sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Mekah, dia memang sangat kaya dan terkenal dengan seorang usahawan yang sangat berjaya. Bila dia berhijrah ke Madinah, dia berhijrah secara sehelai sepinggang. Apabila Nabi Muhammad mempersaudarakan dia dengan Sa'ad Al-Ansari, Sa'ad offer dia macam-macam daripada harta, isteri, rumah dan juga kenderaan. Dia tak minta apa-apa, tapi dia minta sedikit modal dan juga tunjukkan dia jalan ke pasar. Dan sejak hari itu, dia berjaya memonopoli perniagaan dekat situ. Tips pertama yang dia buat adalah menjual barang yang orang nak pakai. Pada mulanya, dia menjual barang-barang yang berasaskan unta seperti susu dan juga cheese. Seterusnya, yang kedua, dia menjual barang yang berkualiti. Ada satu riwayat yang mengatakan apabila nak jual unta tu, dia akan tengok betul-betul unta tu. Cara dia tengok unta tu sampai owner dia pun naik meluat. Kenapa dia tengok lama sangat? Ini bagi memastikan kualiti barangan dia tu betul-betul yang terbaik. Dan yang ketiga adalah bijak dalam berjual beli. Sebenarnya Abdul Rahman tidak mengambil untung dalam menjual unta tu. Andai kata dia beli unta dengan harga 10 dinar dan dia akan jual dengan harga 10 dinar. Tapi yang bijaknya, dia tidak sertakan tali sekali dengan unta tu. Dan ada satu riwayat yang mengatakan unta liar dekat Madinah masa tu terlalu banyak tanpa tali. Masa itulah Abdul Rahman buka kedai dia dan menjual tali-tali tu dengan harga yang tinggi. Dia sangat bijak menggunakan konsep supply and demand. Dia ada banyak supply tapi tak ada demand. Jadi cara yang dia buat adalah dia yang bina demand tu. Jadi daripada kisah ni, kita boleh mengambil iktibar dan menjadikan contoh cara Abdul Rahman bin Auf ni berniaga.